Ulama kata nak tahu kamu ni anak soleh ke tak? Siapa nak tahu dia anak soleh ke tak? Cuba muhasabah, lihat dalam kehidupan sehariannya berapa kali dia mendoakan ibu dan ayahnya. Kaedah. Ulama kata nak tahu kamu anak soleh atau solehah ataupun tidak, lihat dalam kehidupan seharian kamu berapa kali kamu mendoakan ibu dan ayah kamu ketika mana mereka sudah tidak ada lagi ataupun waktu mereka masih hidup. Pasal apa ulama cakap macam tu? Ulama ambil daripada hadis Nabi. Nabi kata ada 3 cara untuk ibu dan ayah kita dapat pahala ketika mana mereka telah meninggal dunia. Nombor 3, awaladin salihin yad'ulah, ataupun seorang anak soleh. Apa dia buat? Waktu mak dengan ayah mati, anak soleh buat apa? Yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ibu dan ayah. Maka ulama pun sebut, nak tahu petanda kamu anak soleh, lihat berapa kali kamu mendoakan ibu dan ayah kamu. Lihat, cuba renung 10 saat kemarin, berapa kali lidah kita mendoakan Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? Tuan-tuan, ada orang tiap-tiap jam dia doa untuk ibu dan ayah dia diampunkan oleh Allah. Tiap-tiap jam. Siapa peringat hati dan mulut dia? Jawapan dia Allah. Kerana Allah telah mengangkat orang itu untuk menjadi seorang anak yang soleh. Kan susah. Ada orang alhamdulillah tiap-tiap kali solat dia doa, tak solat tak doa, solat doa, tak solat tak doa. Jadi ya daripada tak doa langsung. Bila Abu Hurairah dia nak pi, dia kata apa? Dia kata rahimakillah. Ni berdoa depan ni, mak duduk depan, anak duduk tang ni, berdoa terus kat mak. Kita buat dah? Tobat tak buat dah. Tak doa dah kat mak, segan ustaz. Orang tak pernah buat dah. Orang tak pernah buat, orang Melayu kita tak pernah buat. Abu Hurairah kata rahimakillah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah sayang kamu wahai mak, seperti mana mak sayang dan membesarkan saya waktu kecil. Tuan-tuan, apa jawab ibu Abu Hurairah? Ibu dia kata rahimakallah, kamu juga ibu doakan supaya Allah merahmati dan menyayangi kamu, kama barartani kabiran, seperti mana kamu mentaati aku ketika mana kamu besar. Jadi soleh dah anak ni tuan-tuan. Allahu Rabbi, kita tak jaga punca redha Allah tu, kita manusia hari ni tak jaga. Jerkah mak ayah guna perkataan kesat ni dalam mana-mana keluarga pun kita boleh tengok hari ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jerkah mak ayah buat keluar perkataan kesat ni jadi biasa dah. Hampir tiap-tiap keluarga ni ada wakil. Dia tak tahu waktu dia jerkah, mak tu jadi marah, mak tu jadi kecil hati. Waktu tu juga Allah murka dengan kehidupan dia. Tak usah duk berniaga besar mana lah kalau ketika Allah Ta'ala murka. Tak usah banyak duit terus mana lah. Dia ada kemungkinan untuk banyak duit, dia ada kemungkinan untuk banyak anak, dia ada kemungkinan untuk banyak syarikat, tetapi dia mesti tidak ada kebahagiaan dan ketenangan hati. Dia mesti tak ada. Ramai orang tak pernah balik berbelas-belas tahun ziarah mak ayah tapi kaya. Ramai orang konflik bergaduh dengan ibu dan ayah dia. Anak ramai 5-6 orang, dia kata tak ada apa pun. Sebenarnya dia pendam satu benda. Ada satu sudut besar dalam hati dia kosong. Kekosongan tu tertulis keserabutan hidup. Dia duduk depan 2-13 ribu tapi dia duduk serabutkan, dia rasa kosong. Sebab dia tak ambil hak kunci kebahagiaan tadi.